Yelah dah. Bila boleh makan ni? Dekat sini macam-macam ikan bakar sedap-sedap semua ada. Orang Kuantan, ni Aki sekarang ni berada di restoran ikan bakar terbaik yang ada dekat Tanjung Lumpur ni. Nak tahu menu apa ada? Moh ikut Aki, masuk dalam kita tengok menu-menu terbaik yang dia sediakan. Mana tu, Oma? Aki dekat sini weh. Hari ni restoran Selera Rose ikan bakar dekat Tanjung Lumpur ni. Tempat dia sini memang luas, cantik. Memang sesuai untuk seisi keluarga dan bawa godong pun boleh. Makanan pun dah sampai, menda lagi. Mula-mula Aki try dulu pahat masak paprik paus 1 paket. Kau makan gitu je dah. Lepas tu Aki try pula ketam telur masin set selambok. Gerang kau tengoknya. Dia juga ada tom yam campur yang macam-macam barang ada dalam tu. Lepas tom yam, kita try pula dia punya sotong celup tepung setengah kilo dia ni. Padu Lepas tu kita rasa pula siakat steam 5. Amboi dia punya rasa. Mana tukang masak dia? Siakat 3 rasa pun cukup rasa. Memang budak-budak pun boleh makan. Lepas tu kita kena pula siakap bakar petai. Tak pedas pun, nampak je merah gitu. Dan kalau nak harga offer siakap RM30 je, awak kena join dia punya member. Jadi benda lagi, bawa family, godom, datang sini. Benda lagi, moh kita. Follow, like, komen dan share untuk video seterusnya.